So kita boleh bayangkan lah, mana satu hari nanti bila kita sebut bateri masa depan adalah bateri semuanya kat dalam pepejal dan menggunakan bahan-bahan disebut sebagai biodegradasi yang tidak akan mencemarkan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton podcast Cetusan Idea, saya Profesor Dr. Nurbahiyah Misran akan menjadi moderator lah untuk episod keempat. Untuk kali ini bersama-sama dengan tetamu kita Profesor Dr. Azizan Ahmad, dengan tajuk siri podcast kita pada hari ini ialah kepakaran watan dalam teknologi bateri. Untuk mengupas topik ini, Prof. Azizan daripada FST kan Prof? Ya. Saya mengalu-alukan kedatangan Prof dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesediaan untuk berkongsi idea, semangat dan motivasi lah dalam membangunkan teknologi watan ini. Prof adalah Ketua Kumpulan Penyelidikan Universiti Teknologi Bateri, betul? Ya, betul. Saya nak baca sikit Prof. Okay. Prof punya background. Okey. Supaya penonton kita kenal lah, walaupun telah pun dikenali. Saya kira perlu juga untuk saya sebutkan beberapa latar belakang Prof. Ya. Prof Dr. Azizan Ahmad merupakan graduan UKM, alumni. Di peringkat sarjana muda dan Doktor Falsafah, kedua-duanya dari UKM, Masya Allah. Beliau menerima pelbagai anugerah. Contohnya di antaranya saja kita dapat sebutkan hari ini. Anugerah penerbitan, anugerah khidmat masyarakat, anugerah tenaga pengajar cemerlang, anugerah khidmat cemerlang, anugerah pendanaan Bitara UKM. Masya Allah. Prof, banyak sangat anugerah Prof. Saya sebut sikit je ya. Kemudian menarik juga ni, Prof ada banyak membuat networking dengan beberapa universiti terkemuka di dunia. Antaranya di Osaka University, Uppsala, macam tu sebutnya. Uppsala University, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Masya Allah. Saya kira memang kita sangat bertuah dapat Prof hari ni. InsyaAllah Prof. So, saya nak bagi ruang pada Prof untuk mula-mula ni kenalkan dulu kami ni dengan apa teknologi bateri itu sebenarnya. Silakan Prof. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Prof daripada Pusat Idea untuk memberi peluang lah kepada saya untuk berkongsi kepada warga UKM dan juga kepada rakyat Malaysia khususnya. Betul. Untuk mereka mengenali bahawasanya UKM telah melahirkan ramai sekali tenaga pengajar yang excellent. Bukan saya saja, saya seorang, dan lebih ramai lagi sebenarnya daripada dulu lagi. Sebenarnya UKM telah mengukirkan nama yang begitu indah dan mempunyai satu kita panggil sebagai satu contribution, sumbangan yang besar lah kepada pembangunan negara secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, sebenarnya saya mempunyai idea tentang teknologi bateri ini untuk pengetahuan Prof. Sejak saya bermula di UKM dulu masa saya student lagi. Undergrad lah ni? Ya, masa saya undergrad, yang mana ketika itu saya buat research, kajian tahun akhir menggunakan getah asli. Jadi saya mula memikirkan apakah getah asli ini sekadar untuk kita buat tayar, apakah sekadar untuk kita gunakan sebagai komponen dalam elektronik ataupun komponen-komponen lain lah. Jadi saya mula memikirkan, ketika itu saya dah mula membaca tentang teknologi bateri masa depan. Di mananya ketika itu saya dalam literature, dalam kajian literature tu, saya dapat satu cabaran bagaimana kita mengubah bahan-bahan asli di Malaysia, khususnya getah asli ini, menjadi bahan yang lebih tinggi nilai dia. Saya mula berfikir. Maka sejak pada itulah saya melihat masa depan adalah bateri, tenaga. Macam mana kita nak gunakan getah asli untuk manfaat orang kampung kan. Satu hari nanti nilai dia akan jadi lebih tinggi kan, bukan hanya kepada komponen-komponen biasa tetapi untuk tenaga masa depan. Maka saya mula explore daripada situ, dan saya sebenarnya bila selepas saya graduate, saya sambung belajar sampailah ke PhD. Saya masih lagi memikirkan macam mana saya nak transform knowledge ni, pengetahuan ini menjadi bahan pada bateri.
Akhirnya saya mulakan dengan seorang pelajar master pada tahun 2006. Mula membuat kajian menggunakan getah asli ini yang telah termodifikasi dengan kaedah-kaedah yang kita patentkan di UKM sebenarnya. Kan untuk menjadi salah satu bahan dalam bateri, dan akhirnya kita ukur dan kita kaji dan kita berjaya menjadi satu bahan yang aktif untuk menggantikan bahan-bahan yang lebih toksik di dalam sistem bateri itu sendiri. Maknanya Prof, daripada getah asli tu, apa yang diambil daripada getah tu? Okey. Ya, untuk pengetahuan Prof dan kita semua, di mana dalam salah satu komponen dalam solid state battery ataupun bateri dalam keadaan pepejal tu adalah dipanggil sebagai electrolyte. Okay. Biasanya untuk pengetahuan kita semua, electrolyte ni adalah keadaan liquid dan keadaan cecair. Betul. Dan dia adalah kalau dia bocor, maknanya menjadikan bateri itu mudah terbakar. Leakage dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai leakage. Inilah faktor maknanya bateri-bateri yang ada dalam pasaran ni dia terbakar. Kerana dia ada menggunakan liquid. Tapi apa yang kita buat kajian UKM ini, kita menggunakan solid. Bahan metriknya itu adalah polimer. Kemudian bahan ionik itu adalah daripada garam. So kita berjaya maknanya menghasilkan satu bahan yang sangat kompatibel, sangat serasi dengan sistem bateri dalam keadaan pepejal. Di mana maknanya bateri ni bagaimana kita tahu lah, secara umumnya mempunyai elektrod dan juga elektrolyte. Elektrod ni dalam keadaan pepejal. Manakala elektrolyte dalam konvensional bateri adalah liquid. Dan dia sangat bahaya. Dan sangat bahaya kalau dia bocor dan mudah terbakar sebagainya. So kita berjaya menggantikan dalam keadaan liquid itu dalam keadaan solid. Untuk jadikan dia keadaan pepejal, kita menggunakan apa? Menggunakan rubber, menggunakan getah asli. Dan selain daripada itu, untuk pengetahuan Prof, dalam kajian saya, kita juga menggunakan bahan berasaskan palm oil, iaitu minyak sawit. Minyak sawit juga boleh? Boleh. Kita boleh turn, maknanya boleh convert dia menjadi bahan pepejal. Dan kemudian kita gunakan juga rumpai laut. So dalam grup saya ini, boleh kita katakan sebagai kita telah berjaya menggunakan biopolymer, kan, dan menjadikan dia dalam keadaan pepejal, dan dia mengkonduksi elektrik dalam keadaan maknanya dalam sistem bateri. Dan kita mendapat keputusan yang sangat signifikan. So kita boleh bayangkan mana satu hari nanti bila kita sebut bateri masa depan adalah bateri semuanya dalam keadaan pepejal dan menggunakan bahan-bahan yang mana yang kita boleh disebut sebagai biodegradasi yang tidak akan mencemarkan alam sekitar. Dan tidak akan membahayakan dari segi toxicity dan sebagainya. Sebab getah asli memang satu bahan yang natural. Penirupai laut misalnya ataupun palm oil ini ataupun minyak sawit ini memang boleh dimakan. Dia nampak macam serasi kan Prof dengan dasar yang sekarang ni dasar peralihan tenaga. Ya, betul. Boleh Prof komen sikit lah macam mana hasil kajian ni memang sangat memenuhi lah aspirasi tersebut. Saya memang untuk pengetahuan Prof, saya daripada dulu lagi, saya memang bercita-cita untuk menghasilkan bateri UKM. Masya Allah. Memang. Itu saya memang bercita-cita. Sebab saya melihat perkembangan di dunia pada hari ini. Khususnya di sebelah mananya Asia Tenggara. Belum ada lagi universiti yang champion dalam menghasilkan bahan-bahan untuk bateri untuk penggunaan masa depan. Jadi dalam konteks peralihan tenaga ni Prof sebenarnya memang bateri ini adalah merupakan sumber yang akan menggabungkan tenaga hidrogen, tenaga suria, dan juga tenaga-tenaga yang lain. Sebab dia adalah merupakan bahan untuk kita boleh menyimpan tenaga. Ini sebenarnya suatu sebagai the central, sebagai pusat perahlian tenaga dunia pada hari ini adalah bergantung pada teknologi bateri. Jadi kalau kita champion dalam teknologi bateri, bermakna kita akan menguasai dalam bidang tenaga solar. Maknanya renewable energy, tenaga yang boleh berubah dan sebagainya. Sebab dia mampu menyimpan tenaga. Ini kita sebut sebagai core, sebagai asas dalam peralihan tenaga. Tadi Prof sebut tentang Prof bercita-cita untuk mewujudkan bateri UKM. Dah berapa peratus Prof cita-cita itu tercapai? Okey. Untuk pengetahuan kita semua Prof di mana kita telah sampai peringkat prototype. Dan di mana kita dah sampai prototype, maksudnya bukan sekadar kita membuat sampel, tapi kita berjaya pergi kepada pilot plant. Maknanya teknologi itu bila dah sampai kepada pilot plant, dia boleh dikomersialkan secara meluas. Maknanya boleh sampai kepada peringkat mass manufacturing. Ini yang sebenarnya yang saya sebenarnya dalam tempoh 5 tahun ke depan ini
daripada sekarang sehinggalah maknanya pada tahun 2030, saya beranggapan ketika itu UKM akan bangga dengan teknologi kita sendiri. Bukan saja untuk Malaysia, tetapi kita cuba menjadikan teknologi bateri yang kita ada ni adalah sebagai aset kepada negara. Ya, betul. Dan menjadi kebanggaan kepada negara, di mana hasil teknologi ini kita boleh ekspor. Maknanya kita hasilkan bateri itu di Malaysia dan juga kita boleh ekspor bateri kita ini. Kalau dilihat dari segi, maksudnya ini adalah untuk masa hadapan. Prof sebut tadi bateri masa hadapan. Bagaimana penerimaan industri? Okey, dia sebenarnya Prof, industri pada hari ini mencari bahan-bahan kita sebut bahan pembuatan bateri ini yang lebih hijau, lebih green. Itu yang pertama. Yang kedua, industri mencari bahan-bahan yang kosnya lebih rendah. Itu yang kedua. Maknanya kosnya lebih ekonomi. Sebab itu kita memang nak satu hari nanti EV ini dapat dipasarkan pada harga yang lebih murah. Maaf Prof, EV tu electric vehicle. Oh, okey, electric vehicle. Kenderaan elektrik lah. Jadi kita nak, sebab 70% ataupun 60 hingga 70% harga EV ni, kenderaan elektrik ni adalah disebabkan oleh harga bateri. Betul. Jadi kalau kita menguasai teknologi bateri dari segi formulationnya, dari segi materialnya, dari segi maknanya pembuatannya, sudah pasti Malaysia akan berjaya menghasilkan maknanya harga bateri yang kompetitif. Bila harga bateri yang kompetitif, sudah pastilah harga kenderaan elektrik, kereta elektrik, bas elektrik, motor elektrik dan sebagainya itu adalah pada harga yang maknanya boleh dimanfaatkan oleh pelanggan di luar sana. Itu memang cita-cita saya. Dari segi sokongan ekosistem penyelidikan UKM dan juga negara lah terhadap kajian dan hasil penyidikan dan prototip yang Prof dah hasilkan tu, macam mana Prof lihat? Saya nampak memang di peringkat universiti pada awal lagi. Memang kita letakkan ini sebagai niche area. Kalau di peringkat Perketi adalah niche area, satu bidang yang memang kita kena ada kepakaran. Di mana seluruh dunia bercakap tentang peralihan tenaga. Kan, sumber tenaga baru misalnya. Itu satu. Dari segi, saya tengok dari segi Kementerian Sains khususnya, Kementerian Pengajian Tinggi, memang dalam kumpulan saya kita banyak mendapat dana. Dan memang kita menstrategikan daripada sekarang, daripada dululah sampai ke sekarang ni, bagaimana kita nak pastikan dari segi kita kata track record dan juga mana kita sebut grand design ataupun kita punya roadmap itu betul-betul mencapai kehendak negara. Ini yang kita nak. Dan alhamdulillah dalam grup saya bukan saja dapat dana daripada KPT ataupun daripada Musti, juga kita dapat dana daripada Nano Malaysia, kita dapat dana daripada Petronas yang terkini, kita dapat 1.6 juta. Masya-Allah. Untuk kita develop binder saja. Maknanya salah satu komponen kecil yang selama ni untuk buat bateri, untuk pengetahuan Prof, binder ni biasanya digunakan bahan-bahan yang toksik, maknanya polimer sintetik. So kita dalam proposal kita, dalam Petronas, kita berjaya propose dan kita berjaya dapat dana untuk menggantikan bahan toksik tadi, maknanya polimer sintetik yang berasaskan petroleum, kita gantikan dengan maknanya natural rubber, getah asli. Kalau kita tengok perkembangan tu Prof, saya melihat sebenarnya industri contoh Petronas dan negara memang sudah bersedia lah dengan peralihan tenaga dan penggunaan bateri daripada biopolimer tadi. Memang kiranya selari lah. Memang betul. Memang amat selari seperti mana yang Prof sebutkan tadi. Memang negara ke arah melahirkan talent. Menggunakan sumber tempatan. Dan juga digunakan semula. Sebab itu dalam polisi kerajaan pada hari ini berusaha sedaya mungkin dalam konteks maknanya pengeluaran kereta elektrik ataupun motor elektrik ataupun apa saja maknanya kenderaan berelektrik itu 70 komponennya adalah pada dalam negara. Maknanya locally, maknanya kita talentnya juga dalam negara. Talentnya juga negara. Memang betul lah tadi kita hari ini. Memang betul. Pakaran watan. Jadi kalau kita gabungkan, kalau Prof tengok, kalau kita gabungkan mana kepakaran tempatan, kemudian sumber tempatan, bayangkan betapa maknanya dari segi GDP lah, kalau kita bercakap tentang GDP ni, pasti memberi sumbangan yang lebih besar. Sangat signifikan.
Berapa orang ahli kumpulan? Kalau saya sebut dari segi ahli kumpulan di peringkat UKM ni, ada lebih kurang 7 orang yang terlibat secara langsung dalam kumpulan penyelidikan teknologi bateri di UKM. Masa yang sama kita ada associate member lah, maknanya ahli-ahli bersekutu daripada universiti-universiti tempatan. Untuk pengetahuan Prof ya, UKM telah pun menjadi rujukan kepada UPNM, kepada UiTM, kepada Universiti Teknologi Petronas, kepada UTM. Mereka menjadikan UKM sebagai benchmark dalam mereka develop teknologi bateri. Dan untuk pengetahuan Prof juga, kita alhamdulillah kita mendapat pelbagai lawatan daripada universiti-universiti luar negara, khususnya daripada Indonesia, yang datang pelbagai universiti lah, Universiti Airlangga, Universiti Muhammadiyah yang terkini datang signing kerjasama dengan kita untuk membangunkan teknologi bateri. Dan juga saya dapat request daripada universiti di Morocco misalnya, untuk mereka develop seperti mana kita develop. Mereka menjadikan UKM ni sebagai benchmark. Bagaimana mereka nak belajar, bagaimana kita menggunakan sumber tempatan, itu yang paling penting. Betul. Kita utilize sumber kita, getah asli, rumpai laut, palm oil, sawit dan sebagainya. Dan kita boleh turn menjadi materi yang sangat signifikan dalam teknologi bateri. Itu paling penting. Setiap hari kita mesti dengan tenaga. Yes, betul. Mesti perlukan bateri. Jadi inovasi ini bagi saya lah, kita memang tak boleh nafikan, ini hak cipta UKM. Masya-Allah. Yang keluar daripada UKM lah. Betul. ini yang kita banggakan. Saya pun dengar pun sangat bangga. Dan memang saya macam mana saya sentiasa bercakap dalam UKM lah. Kita nak UKM ni champion khususnya di Asia Tenggara. Dalam bidang teknologi bateri. Kita doakan sama-sama. Prof, tadi kan kita macam indah-indah kan. Tapi mesti ada cabaran. Ya, betul. Apakah sebenarnya halangan-halangan untuk kita maju ke depan lagi? Dia macam ni Prof. Apa yang kalau kita back to basic. Bila kita membangunkan teknologi bateri ni, yang paling penting adalah material. Hari ini di Malaysia, cabaran paling besar adalah kita mempunyai sumber. Tetapi kita tidak ramai di kalangan kita yang pakar dalam bidang mineral. Sebab membangunkan teknologi bateri ini memerlukan nikel. Kita ada sumber nikel. Kita perlukan manganis. Kita perlukan lithium. Dan sumber-sumber ini ada di Malaysia dan ada di persekitaran Malaysia, khususnya di Indonesia. Cuma dari segi kepakaran, maknanya untuk menghasilkan bahan-bahan ini sebagai bahan baku, kita sebut sebagai bahan asas, maka itu kita kena develop. Sebab itu kumpulan teknologi bateri ke UKM ni, kita sedang aktif membuat engagement dengan mining company, supaya kita pastikan upstream dan downstream itu, maknanya besok Malaysia juga mempunyai bank mineral. Kita tidak mahu kita menghasilkan teknologi bateri yang bagus, tetapi bahan asas itu kita bergantung pada orang lain. Jadi ini kita kata rantai nilai itu penuh lah. Keseluruhan ekosistem itu memang kita yang kawal. Itu penting. Memang kita kena ingat betul-betul, Malaysia mesti menjadi sebuah negara yang mempunyai maknanya sumber mineral yang telah diproses. Bukan sumber mineral begitu. Belum diproses, tapi kita mesti proses mengikut spesifikasi kegunaan aplikasinya. Apa? Kalau dalam teknologi bateri kita sudah menyediakan. Kita ada local producer. Ini perlu kita pastikan. Betul. Sebab hari ini untuk pengetahuan Prof, dalam kumpulan saya sendiri, bahan-bahan untuk membuat bateri, elektrolit sebagainya ini kita masih import. Dan harganya sangat mahal. Jadi bagaimana kita nak jadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar, pengeksport, penghasil manufacture bateri. Kita kena jadi negara mandiri, Prof. Yes, betul. Kita mesti jadi negara mandiri. Sebab itu ekosistem itu kita mesti kuasai. Kawal sendiri daripada upstream sampai kepada downstream. InsyaAllah. Barulah kita boleh berjaya lah. Itu memang cabaran besar. Dan memang sebab itu kita mesti buat engagement dari segi kepakaran, segi talent itu mesti kita buat pada sekarang. Jadi talent tu jika digarap lah. Digarap satu Malaysia ni. Adalah sebenarnya. Cuma kita pencil-pencil dan terpancah-pancah. Betul. Begitu. Jadi kita sekarang ni silo ni, kita sebut perkataannya adalah silo, Prof. Lah. Kan kita ada kepakaran di sana, kepakaran di sini. Tetapi mereka berada dalam bidang mereka sendiri, tidak ada interdisiplin. Sebab itu kita di UKM ni sudah sampai masanya kita berfikir
Bila sebut teknologi bateri, dia bukan orang fizik saja. Dia bukan orang chemistry saja. Dia bukan orang geologi saja. Tetapi dia merupakan satu bidang yang multidisiplin. Jadi apa harapan Prof untuk mengatasi yang terpancar-pancar ni? Jadi macam mana kita nak buat? Memang kalau saya sudah sampai masanya di UKM ini kita upgrade. Kumpulan teknologi bateri ini bukan sekadar maknanya berfokuskan secara minor saja, berfokuskan buat bateri, tetapi menggarap semua kepakaran yang ada kat UKM ini untuk kita jadikan sebagai flagship program. Ya, sebagai satu bidang tujuan baru. Sebab nak sampai kepada peringkat bidang tujuan baru ini, dia mesti multidisiplin. Termasuklah sampai saya nak sebut, kata orang bercakap tentang AI, teknologi pun, mesti ada kaitan dengan bateri. Ya, mesti ada. Mesti ada. Ini sangat penting sebenarnya. Betul. Ya. Prof, kita punya penonton hari ini mungkin terdiri daripada pelajar-pelajar dan anak-anak muda. Ya. Okay. Apa seruan Prof kepada mereka? Ya. Saya melihat begini. Hari ini yang kita nak anak-anak kita ni melihat bahawa sains ini adalah satu bidang yang punya masa depan yang sangat cerah. Hari ini konotasi ini, doktrin ini dalam minda mereka ini, mereka belum melihat itu sebagai suatu benda yang signifikan dalam hidup mereka. Bagi saya. Sekiranya anak-anak kita ni dia memahami bahawasanya sains ini mempunyai satu apa kita sebut sebagai satu bidang yang mempunyai satu contribution yang sangat besar kepada pembangunan masa depan, maka pasti mereka akan memposisikan diri mereka ini dalam bidang sains. Ya, ini. Tetapi hari ini yang menjadi cabaran besar kita, Prof, dianggap sains ni susah, sains ni payah, sains ni macam susah nak dapat kerja. Kan? Sains ni macam di pinggiran. Kan? Tak glamour. Sedangkan apa yang mereka miliki semuanya berasaskan sains. Betul. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka guna, apa yang mereka pakai, semuanya sains. Jadi begitu luasnya sains. Jadi keluasan sains itu belum lagi betul-betul kita sebut sebagai dicernakan dalam pemikiran mereka. Inilah harapan saya. Sebab tu Prof, kalau saya kan, bila saya diberi peluang pergi ke sekolah, memang saya suka pergi sekolah pun. Memang saya suka pergi sekolah. Saya bila berdepan dengan pelajar, saya akan kata sains adalah satu bidang di mana akan menghidupkan kamu. Betul. Dunia tidak akan hidup tanpa sains. Betul tak? Setuju. Ya, kan dulu dengan jarak yang jauh, sains menjadikan jarak itu dekat. Kita boleh sampai di sebuah negara yang begitu jauh, kan, dengan teknologi yang ada, dengan begitu cepat. Masya-Allah, Prof. Ya. Sebenarnya banyak lagi. Panjang kita akan jadi panjang. Ya. Tapi itulah masa sangat mencemburui kita ni, Prof. Saya sangat-sangat, saya rasa saya terinspirasi dan saya harap penonton juga terinspirasilah ya dengan kejayaan Prof membangunkan dan harapan-harapan, cita-cita dan pencapaian yang Prof dah capai dalam teknologi bateri ini bersama-sama membangunkan negara kita ke arah negara mandiri. Prof. Jadi kita boleh sambung di podcast kita yang seterusnya, insya-Allah. Kita akan jemput lagi, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak Pusat Idea UKM mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Prof Azizan dan rakan-rakan dalam KPU Teknologi Bateri kerana telah memberi sumbangan yang sangat banyak kepada UKM dan negara, kan. Dan sudi juga hari ini bersama podcast kita sebagai wadah percambahan ilmu dan inspirasi lah untuk anak-anak muda kita ini, di samping inspirasi juga untuk penyelidik kita di UKM, insyaAllah. Kami doakan Prof akan terus cemerlang menjadi pemacu perubahan kepada dunia, insyaAllah. Itu saja saya rasa siri podcast Cetusan Idea siri keempat ini bersama Prof Azizan Ahmad daripada KPU Teknologi Bateri. Akhir kata kepada penonton, jangan lupa subscribe. Prof pun nanti lepas ni kita subscribe dan tekan butang notifikasi katanya. Ya, untuk siri podcast Cetusan Idea yang akan datang. Kita susun banyak siri lah untuk hebahan kepakaran kita kepada dunia. Saya rasa saya nak akhiri dengan pantun Prof, ya. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah kita membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan itu saya rasa saya akhirilah sesi pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.